Assalamualaikum, saya Sabak. Allahu Akbar. Pak nombor 2 untuk siang hari. Tu dia. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak sebelum ni duk like, komen, share apa semua. Dan kepada sahabat-sahabat semua yang subscribe, terima kasih banyak-banyak tu. Jadi sebelum kita nak pergi ke lokasi yang kita nak pergi tu, aku nak pergi melawat sekejap sahabat nak pergi melawat orang tua sekejap macam biasalah saya. Dia balik tak. Jadi balik dah. Sampai lah. Muka kita ada niat daripada awal sahabat Allahu Akbar. Sampai dah ni ke. Hai, tak ada belakang dah. Allahu Akbar. Kebanyakan barisan ini saudara-saudara ni, mak saudara, pak saudara. Allahu Akbar. Ni abang aku ni sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah ada masa lagi kita mari lagi. Mak ayah habis. Allahu Akbar. Hai, nak belagak setara mana kat kita ke? Sini juga akhirnya. Alhamdulillah sahabat. Hajat pertama dah settle. Alhamdulillah. Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat semua tu, kita pergi ke lokasi yang tepat semalam saya bagi tahu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, aku sebenarnya aku lahir di Pengkalan Cepa sahabat. Tempat aku lahir kat situ. Bukan ke sini ni. Umur aku 5 tahun baru pindah keluar daripada Pengkalan Cepa tu. Membesar di tempat lain lah sahabat-sahabat semua. Sedap ngai situ tu. Jadi dulu tahun-tahun 80-an aku berjalan kaki nak pergi ke kampung aku ni Pengkalan Cepa sahabat. Berjalan kaki lagi dulu-dulu geng. Allah. Up. Ke lokasi tempat peperangan dulu-dulu sahabat. Dulu dah jalan kaki masuk ni Ramai-ramai kecil. Bahaya aku syokak. Kau ni kalau kita biasa tak boleh lalu rasanya. Tak sesak lagi. Biasanya orang lalu ke depan airport sini. Lagipun kawasan-kawasan kampung sekarang ni sahabat-sahabat semua banyak pembangunan naik. Allah Akbar, siapa tak kenal, tak ingat jalan sahabat. Allahu Akbar. Kalau ikut jalan shortcut ni aku rasa tak sampai pun 10 minit. Dekat lah geng. Jadi tempat ni tempat aku duk main jugalah. Ramai-ramai kecil dulu. Dulu besar ni geng. Tahun-tahun 80-an, 90-an merata berderak ni. Berjalan tu merata. Allahu Akbar. Allah. Lalu kok ni lagi. Oh gerentak kecil. Allah. Dia kiri. Kalau penama daripada Pengkalan Cepa nu kono ke. Airport straight mari. Tiket lah kan ni. Jom. Agak-agak tempat tu terjagalah sahabat-sahabat semua. Hanya hidup dalam hati ku berjanji. Kau tu kau kau mana?
Tak ingat sudah. Kau ni Allahu Akbar. Lu rasa tu jalan lama tu. Ni jalan baru ke? Oh, dia keluar kot ni. Tu dia sahabat-sahabat, walaupun tempat ramai-ramai kecil aku duk main sini. Tak. Pembangunan baru ni, tu dia lah. Keliru jalan. Allahu Akbar. Kepada sahabat-sahabat semua, siapa dah tempat yang aku duk janji tu kat sini sahabat. Jadi aku rasa sahabat-sahabat semua tahu dah ni tak. Jadi sedikit sebanyak aku akan review tempat kelahiran aku ni. Ini adalah titik permulaan sahabat yang mengubah sejarah tanah Melayu ni. Jadi ni sebuah tugu yang menyaksikan saksi bisu kepada satu peristiwa pada satu ketika dulu sahabat, tahun 1941. Jadi hari ni tugu ni mengingatkan kita bahawanya kebebasan yang kita nikmati bukanlah sesuatu mari dengan mudah sahabat. Ia dibayar dengan pengorbanan sahabat-sahabat semua. Keberanian dan darah mereka ni sanggup mempertahankan tanah air pada saat yang paling sukar, pada saat yang paling susah dalam sejarah ni sahabat. Allah. Jadi ketika tu sahabat, tahun 1941 ni, dunia ketika tu Perang Dunia Kedua. Jadi tanah Melayu kita ni salah satu sasaran oleh askar-askar Jepun. Nanti sikit sebanyaklah sahabat-sahabat semua aku akan cuba review kenapa dia mendarat di kawasan pantai Pak Amat dan pantai Sabok. Allahu Akbar. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, tempat yang duduk diri ni adalah titik permulaan serangan Jepun kepada tanah Melayu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua dah, patah ni dia banyak nama. Jadi aku ambil secara ringkas dah. Kat depan sana tu pantai Sabok, pantai Pak Amat, pantai PCB, pantai Pulau Kundur, Kuala Besar. Jadi sahabat-sahabat semua, di hadapan ni lah askar-askar Jepun mendarat melalui buk. Tak tahulah buk besar mungkin dia duduk kalau ke tengah tu. Dia mari dengan buk-buk kecil saja mendarat. Pada waktu gelap lagi ketika tu. Dalam masa yang sama juga sahabat-sahabat semua, sebelumnya tentera Jepun tu nak naik atas darat ni, dah berlaku dah. Tembakan tu, tembok-tembok tu. Jadi terdiri daripada tentera kita kawasan sini lah sahabat-sahabat semua. Tak tahulah dia layout macam mana dulu. Tugu depan tu saja. Sekejap lagi aku akan bagi tahu kenapa sasaran utama dia turun, permulaan dia turun kat sini, pantai Pak Amat ni. Jadi selain daripada tentera kita ada juga dibantu oleh tentera India di bawah pentadbiran British pada ketika tu. Yang paling masuk akal, pantai Pak Amat inilah. Sebab apa tidak? Di sini pantai Pak Amat dia yang paling dekat dengan lapangan terbang Kota Baru, Pekalan Cepa. Jarak kalau tak silap aku dengan pantai ni lebih kurang dalam 5 ke 6 kilo saja. Kalau pantai Sabok jauh, pantai PCB pun jarak jauh. Jadi lagu ni lah sahabat. Ketika Jepun, tentera Jepun mendarat tu, kita berperang. Jadi ketika tu kita tak sangka, kita tak tahu ni tentera Jepun ni mari berapa ramai. Jadi benteng yang kita duk pertahan di kawasan pantai ni terpaksa kita kena berundur sahabat. Sebab ramainya beribu Jepun-Jepun duk mari ke atas ni. Allahu Akbar, tengok tu perjuangan askar-askar kita dulu sahabat. Selepas pada benteng yang pertama ni ditembusi, jatuh ke tangan Jepun. Lokasi dan sasaran pertama Jepun airport. Dia nak menguasai lapangan terbang. Jadi peperangan ni kepada siapa-siapa yang menguasai lapangan terbang,
mudah dan cepatlah sahabat-sahabat semua. Dia nak bawa askar-askar dia tu melalui udara. Pergerakan dia kata cepat. Sebab itulah sasaran utama dia tu airport. Pantai ni lah paling dekat sahabat-sahabat semua. Pantai Pak Ahmad. Setengah-setengah orang tak tahu, so aku akan bagi tahulah. Jadi jarak dengan Tugu tadi tu dengan tempat kelahiran aku dalam 3 kilo ke 4 kilo lah sahabat. Tu dia. Jadi selepas pada aku berusia 5 tahun, aku dipindahkan dan dibesarkan tempat lain sahabat-sahabat semua. Dan lah aku sampai-sampai kecil dulu ni duduk main-main kawasan sini. Besar sikit umur 4-15 dan lah duduk jadi nelayan ni. Duduk buka ikan selangak, ikan bawal aku tepi-tepi. Jadi sahabat-sahabat semua boleh bayangkan sejauh daripada Pantai Sabak tu, dulu dia ada kubu Aku dan lah masuk dalam kubu tu. Sekarang ni kubu tu duduk dalam laut dah. Duduk hakis Jarak dulu dengan pantai ni rasanya dalam 200 meter lagi ke depan tu. So sekarang ni dah hakis sahabat. Jadi selepas serangan ditembusi benteng pertahanan yang pertama ni di Pantai, askar-askar Jepun terus pergi ke lapangan terbang sahabat. Jadi kat sana pun ada peperangan, tembok-menembok apa semua. Jadi kita tak boleh nak bertahan juga sahabat, sebab askar Jepun ni taktik dia yang mari, ya Allah, tengok sendiri, mari dengan lori hok kayu basikal lah. Tak jumpa basikal orang kampung dia ambil. Jadi pergerakan dia orang ni cepat. Jadi apabila kawasan pantai dengan lapangan terbang ditembusi dan jatuh ke tangan Jepun, akhirnya Jepun terus pergi ke Kota Baru sahabat. Akhirnya Kota Baru pun jatuh ke tangan Jepun. Jadi Kota Baru ni adalah bandar yang pertama dalam tanah Melayu ni ditawar oleh Jepun, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat semua, peperangan ni dia bukannya stop di Kota Baru saja. Jadi peperangan ni dia bawa kepada ke belah selatan. Jadi askar-askar Jepun ketika tu dia pergi ke belah selatan melalui Terengganu, Pahang. Sebahagian askar-askar Jepun juga mendarat di di kawasan utara, belah-belah utara tu. Singapura ni dulu sahabat-sahabat semua antara salah satu kubu yang paling kuat. Akhirnya mengaku kalah oleh Jepun sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Susah kita nak percaya dalam masa 70 hari. Titik permulaan serangan daripada sini sampailah ke sana, Singapura. Allah. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat semua, tempat yang saya berdiri hari ini mempunyai nilai sejarah yang sangat-sangat besar sahabat. Jadi di sinilah bermulanya kemarahan tentera Jepun akhirnya mengubah sejarah tanah Melayu sahabat-sahabat. Allah. Takut. Kita tahulah suasana peperangan dulu macam mana. Kita tak boleh nak bayangkan berapa ramai terkorban. Bukan setakat tentera-tentera yang terkorban sahabat, orang awam pun terkorban. Allah. Jadi selepas Singapura tu jatuh ke tangan Jepun Februari 1942, hampir seluruh tanah Melayu ketika tu, hampir seluruh penduduk tanah Melayu ketika tu di bawah pemerintahan Jepun sahabat-sahabat. Jadi bayangkanlah, kita tengok perang dah habis, tapi kehidupan hakikat dia tu susah lagi sahabat. Sebab apa? Kita di bawah pemerintahan Jepun ketika tu 3 tahun lebih. Allah, kita tak boleh nak bayangkan lagu mana. Dia suruh kau kena buat, nak tak nak kena. Tak buat sakit, tak apa mati sahabat. Jadi ketika tu bukannya tanah Melayu saja Jepun main buat serangan sahabat. Banyak juga negara-negara di kawasan-kawasan Asia ni Jepun pergi serang. Macam Indonesia, Filipina, Myanmar apa semua tu Yang tidak kena serang kalau tak silap aku Thailand je lah. Hanya Thailand saja. Allahu Akbar. Deritanya sahabat-sahabat semua. Tak
boleh kita nak bayangkan lagu mana lah. Dulu-dulu. Jadi kita di bawah pemerintahan Jepun 3 tahun lebih. Lepas pada Ogos 1945 masa tu, dunia ni dikejutkan. 2 peristiwa besar sahabat-sahabat semua. Apabila Amerika ni menggugurkan bom. Dia lepak bom atom sahabat. Menggugurkan bom atom. Satu di kawasan Hiroshima selepas beberapa hari tu. Dia tiba pula Nagasaki. Baru dia gelabah. Jadi aku cerita ni dengan gaya aku sahabat-sahabat semua. Dengan versi aku lah, versi kapung lah Jadi selepas Amerika tu menggugurkan 2 butir bom di Hiroshima dengan Nagasaki. Jadi kemusnahan ketika tu sangat besar sahabat. Tambah pula kesatuan Soviet ni dia istihar perang dengan Jepun. Jadi ketika tu Maharaja Jepun ni semakin tertekan lah sahabat-sahabat semua. Baru dia Jepun mengumumkan penyerahan kalah kepada pihak Amerika. Tak lama kemudian tu pada September 1945 juga ada kemur rasmi surah kalah tanda tangan buat sains-sains ni atas kapal perang. Jadi selepas daripada situ berakhirlah perang dunia kedua sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar. Belum aku mengakhiri perkongsian ni sahabat-sahabat. Marilah kita sama-sama mengenakan mereka ni yang terkorban dalam peristiwa perang di bumi tanah Melayu ni sahabat. Allahu Akbar. Di sebalik kisah peperangan ni sahabat tercatat dalam buku sejarah. Allah. Marilah kita sama-sama sahabat-sahabat semua menghadiahkan Al-Fatihah kepada para pejuang, tentera yang terkorban, termasuklah orang awam yang terkorban pada masa tu. Allahu Akbar. Semoga segala pengorbanan tu tidak dilupakan oleh sejarah sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka serta mengurniakan kepada kita ni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi lagu tu lah sahabat-sahabat semua. Aku review dengan cara aku lah. Yang mana nak lebih detail tu boleh tengok balik sejarah. Jadi kawasan-kawasan ni sahabat dulu kecil-kecil dulu. Allah Akbar. Orang nipah saja ni. Allah Akbar. Jadi kalau sahabat-sahabat semua nak mari ingat jambatan ni geng. Daripada Kuala Jepun ni jangan naik, belok kanan. Jadi jalan ni kalau terus ni airport lah sahabat. Lapangan terbang Pangkalan Cepa. Di kubur-kubur tu aku ada sini geng. Kuala Jepun ni orang panggil Batu Ner sahabat. Batu Ner. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, nampak tu airport lah. Kalau kita straight daripada ke sini ni ke pantai sahabat-sahabat ke pantai Sabak. Jadi ada simpan dekat ni ada simpan. Allah Akbar. Oh laju. Tu masuk simpang tu. Airport dah ni geng. Aku dulu kecil-kecil dulu mari jalan kaki rumah aku mari dekat. Dulu airport dulu tak besar gini. Mari dekat masuk dalam airport jalan kaki. Allah, lah ni pun aku masuk rasa sesak aku sebab dah buat lain. Allah tak kenal geng. Allahu Akbar. Setakat dia baru buat ni aku tak masuk lagi sahabat weh. Tak ada KJL lagi katanya nak turun kapal terbang. Walaupun kampung dekat. Allahu Akbar. Dekat nak kamp tentera ni sahabat. Tu dia. Terbaik sahabat-sahabat semua.
Tu dia. This is Kota Baru Kelantan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, maka dengan kisah peperangan tadi kita imbas kembali. Berakhirlah sahabat-sahabat semua dah. Apapun kepada penonton-penonton, terima kasih. Dan juga kepada para sahabat-sahabat lain yang subscribe, terima kasih banyak-banyak kerana korang banyaklah menolong aku. Walaupun channel ni masih baru sahabat-sahabat semua ni. So kepada sahabat-sahabat semua, next ride kita akan buat secara berkumpulan sahabat. Berkumpulan dah. Mungkin kita akan ke Terengganu. Aku duduk plan tu dengan sahabat-sahabat lain. Jadi kita akan bertemu lagi sahabat-sahabat kita tu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Luncur.